Assalamualaikum dan salam sejahtera. Segala sesuatu yang hidup mempunyai kehidupan. Begitu juga manusia. Namun, kehidupan antara seorang manusia dengan manusia yang lain tak semestinya sama. Mereka mempunyai arah dan sasaran jangka masa panjang yang berbeza. Sama ada mahu menjadi kaya, mahu mempunyai kerjaya yang hebat atau mempunyai kesihatan yang bagus. Semua ini mencorakkan cara hidup mereka. Kehidupan manusia boleh diumpamakan seperti memandang sebuah pemandangan alam yang indah. Kita nikmati pemandangan itu dan jadi terpesona. Tapi, jangan kita lupa, ada jalan yang perlu kita tempuh di hadapan. Dan jalan itu selalunya bukan jalan yang lurus. Ia jalan yang berliku, penuh dengan lincongan yang tidak dijangka dan ada turun dan naiknya. Kehidupan manusia juga bukan statik. Badan akan berubah dan fikiran akan berkembang. Jadi, akan ada banyak perkara yang akan dilakukan untuk menjadikan kehidupan lebih baik sesuai dengan keupayaan diri dan matlamat hidup. Jadi, kehidupan lebih baik itu bermakna ekonomi yang lebih baik. Maka, kita bekerja untuk mendapatkan duit dan duit untuk membeli keperluan hidup seperti makanan, pakaian, tempat tinggal dan juga bagi memenuhi pelbagai kehendak diri. Apabila penat bekerja, kita memerlukan rehat dan kita tidur. Dan bila lapar, kita akan makan. Semua itu adalah tingkah laku biasa bagi seorang manusia. Namun, segala perbuatan biasa tersebut boleh menjadi sesuatu yang hebat apabila kita menambah nilai kepada perbuatan tersebut. Ini kerana, dalam Islam, kehidupan dianggap sebagai ibadah. Setiap aspek hidup seorang Muslim boleh menjadi bentuk pengabdian kepada Allah jika dilakukan dengan niat yang betul dan mengikut syariat. Allah berfirman, "Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya menyembahku." Surah Az-Zariyat ayat 56. Ini bermaksud tujuan utama hidup manusia ialah beribadah kepada Allah. Islam tidak menghadkan ibadah hanya kepada solat, puasa, zakat atau haji, tetapi meluaskan maknanya kepada seluruh kehidupan. Seperti contoh, bekerja mencari nafkah dianggap ibadah jika untuk menafkahi keluarga, menjauhi meminta-minta dan dilakukan secara halal. Belajar dan menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah jika niat untuk manfaat umat. Tidur dan berehat jadi ibadah jika diniatkan untuk rehat agar lebih kuat beribadah. Pendek kata, kehidupan seorang Muslim adalah ibadah jika dia menjadikan Allah sebagai tujuan akhir, menjaga halal dan haram dan berniat baik dalam setiap perbuatan. Kehidupan tidak selalunya cerah dan indah. Akan ada cabaran dan masa yang menguji ketahanan kita. Kita akan menghadapi kekecewaan, sakit hati dan saat kita merasa betul-betul kosong dan terasa kehilangan sesuatu. Sehingga ada yang merasa sudah tak boleh nak melalui hari-hari yang mendatang. Oleh kerana itu, Allah berfirman dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya dan dia maha perkasa lagi maha pengampun. Melalui ayat tersebut, Allah mengingatkan bahawa hidup adalah ujian bagi setiap hamba-Nya. Setiap Muslim harus menjalani ujian tersebut dengan baik untuk mendapatkan pahala dan pengampunan Allah. Seseorang mempunyai takdirnya sendiri yang telah ditetapkan oleh Allah. Ada orang sebahagian kehidupannya dihabiskan di atas katil kerana penyakit yang kronik. Ada juga sejak lahir mempunyai kecacatan. Ada orang susah dan hidup merempat sampai ke akhir hayat. Sebaliknya, ada orang yang senang sehingga boleh mempunyai beberapa buah rumah, kereta mewah dan kewangan yang bergenerasi tidak habis dipakai. Apabila sakit, mereka boleh mendapatkan rawatan yang terbaik di hospital yang terbaik. Persoalannya, adakah ini ketidakadilan dalam kehidupan? Jawapannya, tidak. Kerana hidup merupakan perjalanan yang singkat dan berisi kesenangan sementara. Setelah menyelesaikan kewajipannya di dunia, manusia akan melanjutkan hidup mereka di akhirat. Bayangkan, sebenarnya manusia itu lebih lama tinggal di alam barzah berbanding umur mereka hidup di atas muka bumi. Sesungguhnya, kehidupan di akhirat itulah yang kekal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, "Hai kaumku, sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah kesenangan sementara, dan sesungguhnya akhirat itulah negeri yang kekal." Jadi yang susah sudah tentu ada bahagian baik yang telah dijanjikan Allah di akhirat kelak kerana dia telah pun diuji dengan penyakit, kemiskinan, kehilangan upaya dan sebagainya
dengan syarat dia bersabar dan ikhlas dengan ketentuan Allah. Jadi, tugas dan kewajipan mereka yang senang membantu yang susah kerana kesenangan ataupun rezeki yang banyak itu merupakan amanah. Dan menguruskan amanah itu juga adalah satu ujian. Jika kita membantu yang susah semampu kita, maka kita telah berjaya melepasi ujian tersebut dan insya-Allah akan dapat balasan terbaik di akhirat kelak. Ingatlah, kehidupan ini juga seperti roda. Ada kala kita di atas, ada kala kita di bawah. Di atas muka bumi ini, lagi Allah boleh membalas segala kejahatan sekelip mata jika dia berkehendak. Jangan sombong dengan yang tidak berada, kerana mungkin kesusahan dia ada sedikit penyebab dari kita. Dan segala kejahatan yang dilakukan tidak berbaloi, kerana kita juga tidak selamanya hidup di dunia. Kerana kehidupan di dunia sejatinya bersifat sementara dan hanya menjadi jembatan menuju akhirat. Tiada yang tahu seperti apa kehidupan di akhirat kelak. Namun, Allah berjanji kepada hamba-Nya untuk memberikan kehidupan yang lebih baik. Allah berfirman, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Jadi, kesimpulannya, fahamilah tujuan kita hidup di atas bumi ini dengan sebenarnya, agar sentiasa kita mendapat ketenangan dalam menjalani ujian kehidupan yang penuh cabaran. Dalam surah Ali Imran ayat 14 disebutkan, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, iaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik.